Sudah pun masuk dah 12 dah. Dah, kita mula berkunut dah. Semalam ni. Maka itu tanda-tanda bahawa Ramadan ni kau turun dah. Di sinilah para sahabat dulu, dia menangis, dia teriak. Bila Ramadan tu berakhir. Bila Ramadan tu ke Allah, ke arah turun. Kau sikit. Esok tinggal 17, 18, 19. Maka tak berapa hari kita akan jumpa dengan raya habislah Ramadannya. Tahun depan pula lah kita akan jumpa dengan Ramadan kalau tak mati. Maka di bulan Ramadan ni, satunya amalan asasi di bulan Ramadan, panggil 3 amalan pokok yang kita kena fokus, yang kita kena kuat di bulan Ramadan. Ada 3 perkara. Dan ada 3 perkara yang kita kena hindari. Kita kena jaga. Yang mana jadi bahaya bagi kita orang beribadat di bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan ni 3 amalan pokoknya kita kena banyak laku benda ni. Yang pertama, masalah semaya kita. Di bulan Ramadan ni kena tengkap benar-benar, kena buk benar-benar masalah buku semaya. Jangan kita semaya sekadar semaya fardu 5 waktu saja. Kita kena banyakkan sunat-sunat. Semaya sunat. Sama ada sunat rawatib. Sama ada sunat tahajud. Dah terawih ni tak kena royak dah. Kerana hak asasi terawih. Terawih ni Tuhan buat turun sekali dengan puasa dah. Gulawai puasa terawih. Sebab tu semaya terawih ia tak ada bulan lain. Ia untuk capak, untuk khusus di bulan Ramadan saja terawih. Ada pun semaya lain dia ada setiap waktu. Tahajud boleh buat tiap-tiap malam habis Ramadan pun tak apa. Sunat rawatib dimakia juga. Boleh buat bila-bila pun tak kira dah. Tapi terawih sebutir ni dia ada di bulan Ramadan. Ya. Sebab itulah Tuhan, Nabi kita ni suruh kita ni berkiam di bulan Ramadan. Sebab tu jadi lebih Ramadan situlah. Satu sebab puasa, yang kedua sebab semaya. Sebab tu secara umumnya semaya ni kita kena jadi lebih. Hak terawih tu tak kena kecek dah balik. Tapi hak rawatib, hak gapo, kita qada, kita gapo kena banyak bulan Ramadan. Tu panggil amalan, 3 amalan pokok. Yang keduanya membanyakkan Al-Quran. Baca Quran, mengaji Quran, kaji Quran, ikutlah. Tetap bulan Ramadan. Kalau boleh mengaji kitab tafsir bulan Ramadan, comel benar. Kita baca dah tapi kita reti isi-isi dia. Tu comel lah. Kita kata ada orang pandai di rumah kita dalam masjid. Selepas asar gino. Hak baca ni petang ni baca dah, berjujuh dah. Tapi lepas asar tu kita buat tadarus. Kita buat likungi. Kalau Malaysia banyak benar. Bukan bulan Ramadan bukan bulan Ramadan pun dia bertadarus juga. Di Malaysia ni ayat. Selepas maya subuh selalu dia likung. Sama tara nak klik di hijau. Baca 3 ayat belakang. Habis pusing ni. Tu. Pagi esok aku tu pula lepas subuh. Sehingga khotel Quran. Tanda. Pak kita tak ada. Tu tengok pak kita mana katik buat. Ambo tak jumpa lagi. Buat tadarus lagu ni. Kalau bulan puasa lagu ni Malaysia, tak kena royak dah. Dia pergi semaya subuh, sudah semaya subuh tu kak. Sudah tu imej doa ke apa, dia likung dah. Dalam 45 belah orang, 8 belah orang, 20 orang. Baca. Perhati dia baca ayat mana. 3 ayat. Baca 3 ayat, beradu dia tu pula sambung. Sambung bukan baca tu lah, sambung. Tak betul, royak dah. Tegah dah. Sini dengung, sini tak dengung, sini pandak, sini panjang. Royak dah. Lepas tu sambung. Baca belakang. Sub mana tanda situ. Subuh esok pula ambil situ. Kau pergi, keluar. Lama habis kotel sekali. Kotel dia buat jamu orang makan nasi. Dia mau beli kain sarung. Tengok dia buat. Sedekah ke orang. Sedekah. Tengok dia nak hidup. Nak hidup Al-Quran. Kerana apa? Kerana Ramadan ni dia ada kaitan dengan Al-Quran. Apa ada kaitan dengan Al-Quran?
Kerana Al-Quran 30 juzuk ni dia turunnya ialah turun ke dunia ni iaitu di malam Ramadan. Di bulan Ramadan. Dulu dia duduk di Lauh Mahfuz. Quran ni Tuhan tulis di Lauh Mahfuz. Supaya perawat kita duduk di Lauh Mahfuz lakon ni. Ni kita ni semua hamba demo semua tiap hari ni duduk di Lauh Mahfuz tu. Tuhan qada dan qadar kita duduk sana dah. Tapi kita tak nampak tengok. Kata kita nak mati bila sebab gapo tak nampak dah. Kita ni nak ayat tu. Sebab tu kita tak tahu ajal kita. Tu. Quran pun semua tulis saya duduk sana belakang 30 juzuk. Maka Tuhan awak turun, malaikat awak turun di langit dunia ni. Langit duduk nampak tak kepala kita ni. Di bulan Ramadan lah. 30 juz duduk situ. Bila duduk situ tu lah. Bila berlaku gapo di dunia ni, Jibril awak turun ke Nabi kita. Sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali. Ambil dia ni, ambil sini, ambil sini. Bukan ambil di Lauh Mahfuz, ambil sini. Turun sikit sekali, makan masa 23 tahun lebih kurang. Tu masa berdakwah Nabi. Masa Nabi Muhammad bawa agama di Mekah dan di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Habis. Habis dah. Buah habis Quran tu, mati selalu dah nak ayat tu. Tak ada lah. Ni nak ayat tu Nabi kita menyampaikan agama kepada kita ni. Sebab itulah Al-Quran ni penting. Penting nak ayat tak ada dah. Tu. Dah. Nabi dia buat haji sekali je. Dalam umur hidup dia mati dah. Umrah tak silap ke 4 kali ke 6 kali gitulah. Umrah Nabi buatnya. Tu yang dalam hidup Nabi nak ayat tu, dia bawa agama 23 tahun. Setelah dia nikah dengan Khadijah dah. Dia hidup sampai umur 40 baru mula bawa agama. Baru mula bawa agama. Tu Nabi kita. Umur 40 tu. Tu. Jadi ambil dia umur 40 tu pergi sampai ke mati 23 tahun. Jadi capur dengan hak nu 63. Nu dia hidup dah 40 dah. Kerana hari dia jadi rasul tu latihnya umur dia 40. Lepas tu dia kerja agama 23 tahun. 23 pergi capur 40, 63. Tu umur dia. Khadijah mati umur 65. Nabi mati umur 63. Tu nak royak kata Nabi kita bawa agama. Sikit je. Nabi Nuh 950 tahun duk berdakwah saja. Orang masuk 84 orang je. Nabi kita tengok hari ni. Allah, umat Nabi Muhammad lah banyak sekali. Umat Nabi Muhammad bila tak habis di hari ni ayat tu. Sebab itulah Tuhan ni nak ayat kata, dia buat kita ni supaya cari pasangi. Tuhan buat ni ialah pasangi. Tuhan buat tina jatuh supaya apa? Supaya belaki dan bini. Lepas tu duduk comel. Pasal apa? Nak witubik zuriat umat saat ni. Hamba-hamba dia ni. Nak kemalkan manusia di dunia ni. Sebab tu Nabi pun dia ayat gitu juga. Tu. Nabi ialah sangat-sangat sokong di dalam rumah tangga. Pasal dia kata, aku nak banyakkan umat. Aku nak banyak umat di akhirat esok. Aku kedebel di akhirat esok kerana umatku ramai. Umat Rasul-Rasul lain tak ada. Tu di antaranya Nabi kita jumpa dengan Nabi Musa di langit yang kelima. Yang kenih. Langit yang kenih. Musa teriak menangis tengok Nabi kita. Nabi tanya, ya Jibril, pasal apa Musa teriak? Dia kecil hati Muhammad. Pasal umat dia sikit, umatmu ramai Muhammad. Tu nak ayat kata Nabi kita ada dah. Nabi umat Muhammad. Tapi kita ni dulu. Walau rasul akhir. Walau Nabi akhir. Tapi masa di akhirat esok, kita dikirakan mula-mula. Umat hak cermelang. Umat hak fisik. Panggil nama dulu, kira hisap pai dulu. Kita ni nak ayat tu. Masuk syurga dulu. Meniti dulu. Tu nak ayat tu. Kita nak ayat. Umat lain turut belakang. Ni nak ayat tu. Umat Nabi Muhammad keadaan dia lagi ke datang. Tu. Tu Al-Quran. Ada kaitan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Tu dalilnya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan lah diturun. Bawa turun Quran. Di langit tu ayat tu. Nah, yang ketiganya asasi pokok amalan di bulan Ramadan ni apa? Infak. Infak mana belanja. Belanja no ayat tu. Hak ni pun besar juga di bulan Ramadan. Karena ada kaitan Nabi kata, tu man fattara shaiman falahu ajru man shoma. Siapa dia yang wi orang lain buka puasa dengan barang dia, maka dia akan dapat pahala orang hak puasa tu ke dia. Mana kata kita kena berinfak, belanja. Belanja. Yang mana satu hadis yang Nabi kata man kasa musliman ala uryin. Tu. Siapa dia wi pakai kepada orang Islam lain. Tu nak ayat kata. Kasallahu lahu min khudril jannati. Nascaya Tuhan wi boleh orang tu pakai syurga esok. Kita boleh puasa ni bagus tu juga. Kita infak. Kita beli pakaian wi kat orang anak yatim ke, orang susah ke, belikan sarung sedekah dia selah. Tu nak ayat tu. Supaya tengok orang terbakar rumah. Rumah terbakar. Rumah dia tak ada gapo jadi haras bilicing. Kain ada selapung gong je. Baju mari-mari, kain mari makan di api habis. Kita builah kepada dia kain baju dia, belikan baju dia. Nabi kata apa? Orang ni Tuhan akan bui pakai syurga. Ni banyak nak ayat tu. Man saqa musliman ala zamain. Siapa dia wi minum kat orang Islam hak dahaga. Hak lapar. Dahaga dia. Apa air. Kita bui air ke dia. Tu. Tu pun hak tu juga saqallahu minar rahiqil makhtum. Tuhan akan bui minum syurga di akhirat esok. Kita mati esok Tuhan wi minum air di syurga. Ni panggil amalan dibalas syurga. Amalan dibalas syurga. Sebab itulah kita bulan Ramadan banyak sekali lah benda lagu ni. Kita beli tuak wi dia, kita beli air batu wi kat orang. Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ayat tu. Baik. Dan 3 perkara mesti kita awasi. Kita kena jaga-jaga. Kalau tak jaga 3 perkara ni, kita peri-peri. Apa peri-peri? Iaitu tak dapat pahala, tak dapat kebajikan puasa kita dan ibadat sebulan bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana malaikat Jibril dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Nabi kita tolong amin. 3 perkara. Dulu hamba royak dah sekali. Yang pertamanya ialah anak yang deraka kepada 2 ibu bapa. Tu. Jibril kata, ya Allah, mu jangan terimalah puasa dan ibadat anak yang deraka kepada 2 ibu bapa. Maka Nabi kata, amin. Itulah puak sahabat duk tengok ke Nabi kita. Tak ada dengar orang berdoa, datang Nabi kata, amin. Nabi duk tengah-tengah, duk naik mimbar dia nak baca khutbah hari raya. Tu. Nabi duk naik anak tangga mimbar dia tu di Madinah tu kan, 3 putung anak tangga. Nabi amin mula-mula. Sahabat pakak paling, mu paling aku paling kamu. Apa Rasulullah kata amin? Tu. Setelah Nabi kita sudah baca khutbah turun mari dia mau tanya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, mu kata amin siapa dia? Duk doa. Aku tak ada dengar mana. Dia kata ya. Aku kata amin saat ni kerana Jibril suruh aku tolong amin doa dia. Dia nak minta doa ni, dia minta tolong aku tolong amin ya Muhammad. Aku pun sangguplah amin. Dia kata apa? Ya Allah, mu jangan terimalah puasa dan ibadat anak yang deraka kepada 2 ibu bapa di bulan Ramadan. Dia pun amin. Tak kena kecek lah. Sama-sama orang sedap belaka. Jadi Allah Ta'ala terima. Sebab tu di bulan Ramadan ni, kita kena jaga-jaga anak yang deraka 2 bapa. Peri-peri ya. Peri-peri ya puasa nak ayat tu. Tuhan tak terima. Habis Ramadan, habis tak ada boleh gapo sekarang. Boleh lapar je. Tu nak ayat. Kerana apa? Kerana benda ni benda besar. Satu hadis yang amba baca saat ni. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Nabi kita duduk nyenggai. Nabi kita satu ketika tu dia duduk nyenggai. Nabi bui tawaran kepada sahabat.
Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi kata 3 kali. Salasan. 3 kali ulang. Nabi kata, mu nak dengar tak aku nak royak? Sebesar-besar dosa besar. Sebesar-besar dosa besar. Mu nak dengar tak? Ala unabbiukum. Boleh tak aku nak cerita ke mu ni? Bi akbaril kabair, dengan sebesar-besar dosa besar. Dalam dosa besar, hak ni besar sekali. Kan banyak dosa besar ni. Ada minum arak, ada berzina, ada tu ni. Tapi 3 perkara ni besar. Tu. Maka qalu bala ya Rasulullah. Sahabat pun kata, ya Rasulullah, nak dengar, nak dengar. Royaklah. Nabi pun kata, al-isyraku billah. Yang pertamanya orang yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Orang yang mengutui. Orang yang kosi. Ni kita kena reti juga ni pun ni. Buku syirik ni pun geger juga tempat kita. Sikit-sikit syirik. Sikit-sikit syirik. Tak tahu ke mana syirik dah. Habis bakat lari orang. Dia ambil air tawar Datuk tu pun syirik. Siap. Pergi kubur pun syirik. Sampai lah ni orang tak ziarah kubur dah. Tidak. Tak payah ziarah kubur. Butir ni dah ni, butir syirik ni. Tu noyak. Ataupun balasah kubur duduk dapat spon ni. Depan kita duduk dah ni. Tu kubur tu. Tak ngayat dah. Kata duduk sembah kubur. Ni noyak ni. Hari ni. Kerakse buku syirik ni. Buku ni dah ni. Banyak sekali. Tengok budak pakai tali cacing, syirik. Tu. Banyaklah. Habis tu kita kena halusi buku syirik-syirik ni. Kalau tak halusi, habislah. Kerana syirik ni orang kafir. Dia jadi kafir dah. Bila orang tu tak jadi kafir, kita kata dia kafir, bidah kafir tu mari kita. Tidak. Tu buat bahaya tu. Kita dah hukum orang kosi tu. Bimbang takut dia tu tak serupa dengan kita kata kali. Kerana kelo kita mudah. Ringi kelo kita. Mudah duk menghukum kat orang syirik. Ya syirik-syirik ni nak ayat tu kita hidup pegang benda tu serupa dengan Tuhan. Tidak. Memberi bekas serupa Tuhan lah. Baru syirik. Situ dulu makna syirik tu. Tak boleh lagu tak boleh. Kalau gitu bukan ke benda ni saja. Ubat parah apa kalau pegang syirik. Buh air garam pun syirik. Tu nak royak. Kalau benda tu. Tapi kita tak hukum tak orang makan ubat parah. Kita tak hukum di atas orang buh air garam. Dia kata hak ni hak perubat. Hak ni hak gapo? Hak ni hak gapo? Masa dulu tak ada rong payaban. Masa Nabi, masa sahabat dulu rong payaban ada apa hari ni ya. Ubat parah ada apa hari ni ya. Air garam ada apa hari ni ya. Orang dulu perubat dengan gapo? Asah batu-batu kok batak pasu. Tidak? Air ni rebuh ni, akar tu akar ni. Masa dulu Nak masa Rasulullah, masa dulu, sahabat dulu. Bukan masa orang dulu, keria-keria ni dah pun. Tak ada orang payabang lagi nak ayat tu. Ubat ni nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Semua tu perubat belakang. Karena Tuhan kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tuhan buat turun Quran ni syifaa'un, penyembuh. Tidak. Kalau itu Quran ni ubat. Sabit tu orang baca Fatihah siuk lah air klik suruh minum tu. Dia mahu terkebik air tawar mu Datuk tu ke. Aku nampak mu bedai-bedai ni. Tak molek ni. Kerana anak dia tu baru ni, lagu ni juga aku tengok. Dia klik makan dalam 2 kali, hilang lalu dah. Pas dia tu duduk baca apa tu? Dia baca Quran lah, air tawar. Tak ada Fatihah. Pakul. Tidak kan baca nu. Apa ni? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Siuklah air. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bacalah ayat Quran mana-mana pun. Aku panggil ayat syifa, ayat untuk berubat. Quran ayat tu. Quran syifaun, Tuhan kata dah.
Hatu sifaun masalah penyembuh penyakit. Tu. Nah, tengok Nabi apa ni? Hak baca ayat tu. Hak buruk. Tak ada gamuk ke nak buruk. Tak ada gamuk ke kata nak sembuh dah buruk. Lari habis umat-umat tinggal bini dia seorang ada sobar. Busuk hulak jatuh bobak. Tengok. Tu. Nah, dia baca apa? Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur. Nabi mana? Nabi Ayub. Dah. Hatu nak ayat kata. Hatu jalan belaka tu. Banyak ayat-ayat sifat ni. Orang dia buat ruqyah. Orang dia berubat orang. Hak masuk setan baca hak ni. Hak sakit pasal ni baca hak ni. Macam-macam. Semua tu panggil penyembuh. Penyembuh tu ayat siap dah. Kita pergi hukum orang syirik. Tengok tali cacing pula. Siap. Mai dia kerak. Ni buku syirik no ya. Tu dah. Kena tanya dulu Pak Cik Buh ni, Pak Cik caya dia ni ke kena ni? Caya ke tali ni ke kena ni? Kata ada. Pak Cik pergi usaha yo ikhtiar. Cara yo perubat masa ni yo ikat di gilai tangi. Ya tak ikat betih ke ni. Tidak. Tu cara perubat. Kena faham ke cara perubat. Supaya air garai lah. Apa buah air garai tangi. Kena tak buta kepala. Ada tak orang buah air garai tak tekak? Tak ada cara dia. Ubat parah pasal telai. Jangan duduk comor. Tak betul. Lama tumbuk-tumbuk comor ubat parah. Itu cara perubat dia. Tak salah cara perubat. Ini buku syirik no ayat tu. Tapi bila bersyirik, dosa besar. Tuhan tak apung dosa. Kerana jatuh agama, habis licing. Kalau buat sejik banyak mana, habis. Kalau mengatik, pergi umrah, pergi haji, habis licing. Tak ada sama habuk tinggal. Ni. Hak Tuhan ada ayat ni. Wa an yushraka bih. Hak ni Tuhan tak apung ayat tu. Besar ayat tak ada dah. Kena mengucap semula baru jadi Islam semula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hukum syirik selalu. Buat kerak tak lama tapa dipok dia pusing kamu. Tidak. Kita kena betul. Kita nampak tak betul, kita kena betul. Tu kena pandai. Ikutlah ke apa pun. Ai tawa kau gapo, kita kena betul. Kena koyak betul, jangan duk caya kau untuk bomo ni. Tidak. Pocik duk caya satu patu Tuhan ni. Tu. Kita betul lah. Jangan duk caya kau benda tu. Tu hak kita untuk kita nak mengajar, nak betul ke orang. Sungguh kalau caya syirik. Caya ke ai tawa syirik, caya untuk bomo tu syirik. Syirik sungguh. Tapi adakah orang pegang lagu tu? Orang pergi berubat tu pegang ke tak? Tu nak ayat tu. Nah, sebab tu jangan gaduh kita. Jangan gaduh. Tanya tuan tu lagu mana. Kalau lagu tu makan ubat parah, duk harap ubat parah, duk harap kau naik pek, duk harap kau jarum tu, duk harap kau air garam. Sepatu. Tak ada beza sikit pun. Kawan dia ada bawa motor, tak ada bosan. Tu. Nyakit kawan dia tak mati. Pasal umur tu ada lagi. Pasal tak kenapa gitu. Habis coklat dah. Supaya dengan tu dah segar lalu dah. Siap juga tu pun. Tu pun kena sepak juga tu. Pegang ni. Sebab tu dah akidah ni penting sekali. Kita kena sipai molek benda ni. Bahawasanya Allah Subhanahu Taala lah. Dia sebagai penyembuh. Hakikat sungguh, hakiki sungguh. Tu ingat. Hatu sok. Yang keduanya hadis Nabi ni nak ayat. Benda besar. Wa uququl walidain. Iaitu anak yang deraka dua ibu bapa. Ni masuk dalam dosa besar ni. Hak ni kita takut ni. Hak ni lah Jibril dia berdoa di pagi raya Nabi kita amin. Tak sewi terima. Ya Allah jangan terimalah anak yang deraka dua ibu bapa puasa dia ibadat dia di bulan Ramadan. Tengok ni. Semua tengok ni nak ayat tu. Mana malaikat pun benci juga. Malaikat berdoa juga. Tuhan tak kena ayat dah. Tuhan lepas lain neraka selalu dah. Kerana Tuhan ayat dah. Anak yang neraka ni nak ayat tu tepat dia agak kecik pandai-pandai kata neraka. Neraka. Nah,
Dalam satu hadis Nabi duk royak tu, 4 golongan manusia yang Tuhan tak boleh masuk syurga. Di antaranya anak yang deraka, 2 ibu bapa. Di hadis ni serupa tu juga. Di hadis ni serupa tu juga. Jadi nak royak tu besar tak besar anak yang deraka 2 ibu bapa ni. Tu. Nah, tu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nak royak tu, di bulan Ramadan. Tu. Yang kedua gapo nama? Yang Jibril berdoa di pagi raya tu, hak Nabi kita amin tu. Tu. Iaitu yang keduanya Nabi Jibril berdoa pada pagi tu hak Nabi kita amin tu, yang kedua gapo? Ya Allah, mu jangan terimalah ibadat puasa dan semaya ni semua hak dia laku di bulan Ramadan ni, ya Allah, iaitu isteri yang deraka kepada suami. Besar juga. Tengok ni, besar juga. Besar juga nak ayat tu. Bini hak deraka kepada lelaki besar juga. Pasal apa benda ni? Benda hak dalam hadis duk ceritanya masalah orang Tino ni bila tak ada hak ni habis. Dia kerana nak masuk syurga ada 4 perkara orang Tino. Satu, dia jaga semaya. Yang kedua, dia puasa sekali bulan Ramadan. Yang ketiga, dia jaga diri dia. Jangan duk tidur dengan jantan lain. Jangan duk lock orang masuk kosong. Yang keempatnya apa? Taat pada tok lelaki. Cukup 4 perkara ni, Tuhan will masuk syurga dah orang Tino. Masuk syurga dah. 4 perkara ni orang Tino, ingat molek. Klik royak kat orang Tino kita, 4 perkara ni. Jaga semaya, jaga puasa. Tu. Lepas tu jaga tubuhmu tu. Jangan duk main dengan jantan lain. Aku je tok lelaki. Gena-gena dengan aku je. Jangan duk lock orang lain masuk kosong mung tu. Lama kita main kat lain kita cari kayu api bak demo kan. Tu royak. Misal kita kata. Tu. Lepas tu apa? Taat kat aku, taat. Taat pun benda molek ya. Taat benda molek ya. Hak aku buat gapo suruh gapo molek, hak taat. Hak aku suruh tak molek tak taat lah. Royak dia faham gitu ya. Tu 4 perkara tu je dalam hadis Nabi kata. Maka Tuhan bebas kepada orang Tino 4 perkara saat itu. Masuklah syurga mana yang mu nak pilih 8 butir syurga. 8 butir syurga masuklah. Hani nak ayat kata hak Jibril doa juga di pagi raya tu kena dengan isteri yang neraka 2 ibu bapa. Pada tok laki dia. Yang ketiga apa nama? Yang ketiganya dia minta juga, ya Allah, mu jangan terimalah puasa dan ibadat-ibadat yang orang ning ni buat di bulan Ramadan ni, ya Allah. Ialah orang tak bui, orang tak memaafkan kepada orang yang minta maaf. 3 perkara ni. Jadi besar weh. Besar. Mu jangan terima, ya Allah, ibadat orang ning ni. Orang ni, siapa dia orang ni? Orang minta maaf, dia tak maaf. Sabit pagi raya ke? Tak gitu pagi raya ke? Sudah raya juga, BU juga. Weh, maaf deh. Duk mana lah ni? Duk kalau lupa deh, klik lakar ke? Jawab salam lakar ke? Aku tu dah. Orang minta maaf, dia tak maaf. Tak terima puasa dia sebulan, bulan Ramadan. Ni nak yang besar tak besar ni. Sebab tu pagi raya ataupun sebelum raya, kita pergi nak semaya raya, pergi dulu lagi dah. Mari sore kita jabat salam, minta maaf lah kawi, minta maaf lah kau. Tu. Bagi hak ada kis. Hak ada kis ni kena wi maaf. Bila orang minta maaf, tak wi maaf, maka Jibril minta wi Nabi tu amin doa dia di pagi raya. Jadi puasa tapi tak ada boleh gapo sekarang. Pasal dia tak maaf kepada orang minta maaf pada pagi raya tu. Hak molek sekali. Kita pergi speaker. Pergi speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ambo ni nak minta maaf semua yang ada dalam masjid ni. Kecil besar, tua muda, apa kesalahan ambo dengan demo, ambo minta maaf belako-lako. Adalah hak tak kecek dengan dia dalam tu. Dia pun hangguk. Tidak. Dia pun hangguk dah.
Tak lagi, mari salam. Maaf, salam dah. Tak ada gapo. Boleh dah. Besar. Ni. Mana kata ibadat puasa kita kena tengok 3 perkara saat itu. Nak laku tak laku di bulan Ramadan, tengok 3 perkara saat ini. Kalau ada 3 perkara saat ini, salah satu daripadanya, maka kosonglah ibadat kita. Haning nak ya. Sebab tu kita kena jaga-jaga sangat. Kerana bulan Ramadan tak ada dah. Kena mikir kata bulan Ramadan ni bulan pisik setahun sekali. Sepatutnya kita kena riyuh lagi bulan Ramadan. Riyuh apa? Riyuh ibadat lah. Tu. 3 tadi. 3 pokok asasi tadi. 1 buku semaya. Yang 2 buku apa? Yang kedua. Yang kedua. Buku infak. Baca Quran. Buku pertama semaya. Buku 2-nya ialah masalah baca Quran. Yang ketiga, infak. 3 ni kena kuat kali. Kacik boleh. Nak jadi buat aku mana nak besar. Semaya nak jadi penuh semua. Ketika kita semaya, ambil di ngorik sampai ke isya lepas ke tawih tu, nak buat kena nak jadi ramah. Nak buat senap-senung lagu mana tu? Jadi ramah. Kacik boleh kita nak lagu tu. Tak si jadi renggeh-renggeh tak si. Nak buat macam mana nak buat lagu? Cuba kita pakat mikir. Pakat mikir sebulan bulan Ramadan nak buat ada tu. Kalulah buka puasa tak ada puasa, kita buat majlis buka puasa. Nak masuk puasa tu buat dah khisi pun siap dah, meja siap dah kau dah. Agar siap dah. Hak tu kita nak banyakkan orang infak. Orang infak. Orang belanja duit pitih dia saat ni tu di bulan Ramadan. Dia ni beli sayur tu, dia ni beli gotu tok sejik dah. Orang buka puasa ada 10 hidayah, 12 hidayah sepetai-sepetai. Ambil di awal Ramadan sampai ke akhir. Allah syukurlah. Maya terawih pun ramah. Budak-budak duk main kulit luar. Ayat tu email pun sedap. Allah baca Quran pun sedap. Tu email. Allah hafiz Quran. Allah sedap khusyuknya. Masjid pun ada kapek molek. Tak ada main rembah pada lutut tak. Ya nak aku mana? Nak jadi gitu. Tu baru maju. Baru kita maju dalam ibadat. Ni dia main tiru majidu. Tak ada alak-alak. Kok witi tak ada. Paling tengok la ilaha illallah. Kok lelah-lelah ada. Kok tak lelah berat takut dah pergi dah. Kita nak buat kan nak ubahkan sikap tu. Dia kena pakat mikir. Kena pakat mikir nak buat lagu mana. Kita nak buat lagu mana. Kalau siapa dia boleh buat, maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagu mana alhamdulillah. Lagu mana alhamdulillah. Lagi kita boleh buat lagu ni, kita berjaya. Kita nak lagu ni. Hari ni Punam. Punam ni kita nak jadi berubah. Ni orang jadi Punam. Mula dinayuk botol. Kita kata, tak kira lah nayuk mana teh sebang kau, nayuk bocor kita kau. Nak ayat tu kita kena pisah. Hidup benda ni, jadi besar. Kerana kita nak tumti, kita nak belanja, nak patena ni di bulan Ramadan sebulan ni kita nak buat kena, nak meriah sekali. Kita panggil siapa nak alangkan. Masjid dia tu, masjid dia ni, masjid dia tu. Allah sedap weh. Sudah tarawih pula tengok, aduh manis ada pula. Jamu lepas tarawih. Allah werung-werung, duduk dah hutan pun kelik bilicing. Dia kata semaya tarawih bish. Misal kita kata. Sudah tarawih pula akhir tu kecek pula boleh 15 minit. Tetek kelebihan gapo sekarang. Nak buat lagu mana? Pelita cerah. Suka orang gemar berasa nak beribadat di bulan Ramadan. Hak ni kena punam, gerak. Tu email, tu kotik, tu bila, tu nebel, pucuai, tu ngene. Kena wedom dah ni. Hari ni kita duk gerak dengan orang kampung je. Rirak. Sejik tu ada 3 orang. Tak ada buka puasa ke? Ada dia nak buka puasa. 3 orang tu boleh-boleh mari band nak maya jemaah. Bawa utama 3 butir, akak 2 butir. Lepas tu sudah maya kelek lah. Kasih rumah tu. Allah tak agak, aku tu tak agak. Nak masuk surga kena ke, duduk leh hutan. Tak ada. Hari ni kita kena patena hari ni. Sebab itulah orang jadi punam ni tak boleh duduk dia. Kena gerak. Nak bawa ke arah mana anak rakyat kita, anak makmum kita. Kalau pakat duduk, dah.
Tak ada tambah di segi akhirat. Pas bulan Ramadan ni tak ada dah bulan untuk nak cebok semata-mata. Kerana nak bela hak sebelah bulan lagi kita duduk dalam cemar. Tu nak ayat tu bulan Ramadan. Tuhan wis sebulan ni hak bisik sekali dah. Lebih pada haiter lagi celup. Celup pak cup habis. Pak cup habis. Putih gitu. Minta ui celup ya. Ni bulan Ramadan. Sebab itulah dapat keampun ni. Ampun ni tak nak kecek dah. Sebulan bulan Ramadan 58 kali Tuhan ampun dosa kita. 58. Kalau lah puasa 29 tu. Kalau puasa cukup 30, 60 kali sebulan Tuhan ampun dosa kita. Tu 2 kali sehari semalam. Pas kalau boleh Malaitul Qadar pula. Oh, dah nak royak dah. Banyak mana Malaitul Qadar semalam ni ya. Pas kalau capung hak tak nak boleh Malaitul Qadar lagi. Malam lain lagi Malaitul Qadar semalam ni ya. Pas 28 malam lagi. Hak dua amal ibadat, dua baca Quran, panggil orang buka puasa. Capur dua tu, pahala. Tu nak ayat tak pahala banyak tak banyak. Dosa tak ada. Pas bulan mana ada pasal ni? Bulan Ramadan so. Sebab tu kita kena meriahkan bulan Ramadan. Kena mikir. Kena mikir, kena buat. Kena rancang benda ni. Lepas tu kita buat. Dan kita buat tawakal. Ambil rasa maju. Khususnya pada orang-orang yang ada pitih. Mau kita banyak orang ada pitih di hari ni. 10 awal. Sekol lembu. 9 sekol lembu, 10. Masuk 10 tengah, seka. Masuk 10 akhir, seka. 3 ekor lembu sebulan bulan Ramadan. Allah. Orang pitih banyak. Berapa kek ya lembu hari ni. Dalam 20,000 ya seka. 18, 22. Tak besar cekak dalam ni. Tu nak ayat tu. Tak boleh. Ni nak ayat tu. Kalau orang nak belanja infak di bulan Ramadan. Nak infak di bulan Ramadan. Ni suti kampung nak ayat tu. Nah. Apatah lagi orang jadi nayuk-nayuk, jadi puteng, jadi gapo semua ni. Ni pis. Tu nak ayat kata habis 60,000 sebulan bulan Ramadan. Buat khairat jariah, beli lembu 3 ekor. 20. 10 hari puasa, seka. 10 hari puasa, seka. 10 hari akhir, seka. Allah Akbar. Tu nak ayat kata, sikit sangat ya. Tak itu ya? Tu nak ayat, sikit sangat ya. Hari ni pun ada dah, setengah-setengah tempat tu pun ada dah. Tapi kita nak buat lagu mana, nak jadi meriah sekali nak ayat. Tu. Lepas tu kena cap. Masalah buka puasa ni kena cap. Kena buat. Punam kena dedak pe. Kena ajak anak makmum berbuka puasa di masjid. Lepas tu istihar kepada anak makmum semua. Siapa dia nak buat makan hari sini. Ni nak ajak. Lepas tak ada dah hadis Nabi kata man fattara sha'iman falahu ajru man shoma. Siapa dia orang buka puasa dengan barang dia boleh pahala. Bubuk selalu dah. Dia ni nak buat sekarang, dia tu nak buat sekarang. Pas berapa puluh orang, apa ratus orang dalam setiap kampung. Kena bagi pula. Sepetai 10 orang. Sepetai 10 orang. Sepetai 10 orang. Mung sayur, hak ni pasal goreng, hak ni pasal gula, hak ni pasal kabu. Tu nak ayat tu. Tapi sepuyuk orang, besar-besar. Hak ni manis, hak ni apa? 10 orang ni boleh buat dah. Gila jalan, tak ada apa dah. Oh, orang buka puasa tak ada kecek dah. Pukul 5 tu duk pak dah. Berbeluk dah. Nak buat geno dia kata buka puasa oi sejik we cu tengok Allahu Akbar. Malah tak habis Allahu Akbar. Ikan percik dia tu lah, ikan besar-besar molek. Dia kat nak makan. Tengok. Dia pakat jadi rahmat lagu tu dah. Ni dia keli. Okey apa weh? Muk palah cela ni. Padu dah ada rasa nak makan gapo. Mana makan ikan kering 3 ekor habis dah. Ada alek. Ni kita nak jadi meriah bulan Ramadan. Supaya kita nak buat jadi sepongan. Supaya keramaian di bulan Ramadan. Kita sokong di segi amal ibadat. Lepas tu klik pula dah buat mari iktikaf pula. Allah, hak ni klik style pukul 11 lebih, pukul 12. Mari pula dah nak iktikaf. Mengatik berzikir start tidur pok dia. Pukul 3 bangun dah nampak. Cerah dah bangun dah nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Tu. Masjid lah sebagai pusat. Balasah lah sebagai pusat.
ni beribadat. Baru sungguh. Barulah hayok nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau dia main kelik-kelik, nak pergi nak bangun. Tak ada jalan, tak ada jalan. Bangun kokek-kokek dengar itu pun senyap. Tengok berita gelap kau. Dari lagu ni bunyi dah. Allahu Akbar. Sedap dah. Hari ni kita kena buat lah. Banyak kata kita kena ada benda ni. Ini kita nak partner di segi amal ibadat kita. Ibadat kita. Bulan Ramadan. Kata gitu jadi kau kecup. Ni. Nak ayat tu benda yang bersangkut paut dengan perbuatan kita. Yang ketiga, Nabi royak kata dosa besar juga. Nabi dia royak ni dia duk nyanggai tu. Wa kana muttaqian. Adalah Nabi ni ketika tu saat itu dia wajalasa wa kana muttaqian, dia duduk nyanggai, lepas tu lepas tu dia duduk. Dia duduk nyanggai, dia baru duduk. Dia kata gapo soal lagi? Kata ala wa qaulu zur. Nabi kata dosa lagi. Bau. Bau ataupun saksi bau. Ni pun dosa besar juga. Tolong bau ke demo. Hak ni pun dosa besar juga. Tu. Maka Nabi pun dah ulah tu. Famazala yukarriruha. Nabi sentiasa duk ulai-ulai benda ni. Bau kata bau soal lagi. Jadi saksi bau. Tu. Maka perawi kata kena, qulna, dia kata dalam hati dia. Dalam hati masing-masing, laitahu sakat. Laitahu sakat. Tu. Dah. Tu. Gapo? Dia duk ingat dalam hati dia kata kena, baik Rasulullah tu berhenti. Maka dia pun berhenti. Maka Nabi pun bergadulah. Nabi duk ulai-ulai, dia kata berat padailah ya Rasulullah, padailah. Duk ulai-ulai nak ayat benda tu. Nabi bangun duk nyetak, Nabi kata bau. Orang jadi saksi bau. Orang bau jadi saksi bau ni. Nabi duk jadi tu. Sahabat-sahabat Nabi kata, padailah ya Rasulullah. Nak ayat tu Nabi sungguh sangat duk ayat 3 perkara ni. Ni panggil dosa besar. Maksudnya orang deraka, anak yang deraka 2 ibu bapa. Tu nak ayat dah. Iaitu syirik anak ayat dah. Syirik ni jatuh agama, jadi edan, jadi ecai selalu dah. Mucak semula tu baru jadi Islam. Tu. Ni 3 perkara yang Nabi kita royak di dalam hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tu. Habislah situ pagi ninyo pengajian kita. Kalau ada lagi tak royak lagi ni, masya-Allah, seksa orang tino dalam neraka. Seksa orang tino dalam neraka. Hak Nabi kita tengok di malam Lailatul Qadar. Ada 9 gambar semua. Tu tengok dah minggu sekali lagi ni kita royak lah. Kita nak beringat dulu royak dah hadis ni. Hadis ni hadis yang Nabi cerita kepada Fatimah dengan Saidina Ali. Nabi cerita kepada Fatimah dengan Saidina Ali. Hak Nabi royak ni. Kita nak royak juga benda ni. Ada 9 gambar semua. Tak serupa berlaku. Hak ni kena tambak sini, hak ni sebab goning. Nabi tengok di malam tu nak ayat tu. Tu insya-Allah minggu berikutlah insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya apa? Tanya.